Saya tak minat emas, tapi duit saya minat lah. Saya faham, dulu saya pun sama. Bukan sebab tak suka emas, cuma belum faham kenapa emas penting untuk simpanan jangka panjang. Satu sebab besar, emas tak ada nombor yang jelas depan mata. Tak macam duit dalam bank, ada angka, boleh tengok naik turun setiap hari. Tapi hakikatnya, emas ni pun duit, cuma nombor dia bukan pada skrin. Nombornya ada pada gram. Cuba tengok sejarah harga emas. Tahun 2000, harga dia RM35 segram. Sekarang, harga dia dah lebih RM600 satu gram. Kalau bandingkan dengan duit kertas, RM100 pada tahun 2000 boleh beli barang penuh satu troli. Tapi sekarang, cuma dapat beli sebahagian je. Antara emas dan duit kertas, yang mana lebih berbaloi untuk simpanan masa depan? Pastinya jawapannya emas. Ramai orang tahu. Cuma masalahnya, ramai yang belum bermula. Tak perlu pun pilih salah satu. Simpan je dua-dua. Duit kertas untuk jangka masa pendek, emas untuk jangka masa panjang. Jadikan hari ini sebagai hari pertama untuk mulakan simpanan emas. Bagi nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh isi form sign up. Saya akan bantu sebaiknya.